Masa kisah ni jadi, umur Anwar atau orang kampung panggil Nuar aje. Masa ni umur dia 20 tahun, tak ada kerja tetap lagi. Ada sebuah kereta lama second hand bapak ada. Membesar dekat satu pekan kecil di selatan tanah air. Tempat tu sebenarnya tak ada apa sangat, tapi untuk budak-budak membesar memang best sangat lah. Banyak memori dia, layan hutan belakang rumah, mandi sungai, panjat pokok, semua dia dah rasa. Macam-macam benda pelik pernah jadi dekat pekan tu. Tapi ada satu tempat yang orang kampung panggil sebagai Ladang Saleh. Ladang Saleh ni duduknya lebih kurang 8 km dari pekan. Terletak dekat kaki bukit yang sunyi, memang jauh dari orang. Nak sampai sana kena ikut jalan tanah merah berliku-liku, dan lepas tu jumpa rumah. Lepas rumah tu akan jumpa jalan berlumpur yang masuk ke ladang terbiar berhektar-hektar luasnya. Rumah ladang tu jenis 2 tingkat, style lama. Walaupun lama tapi dah renovate cantik, sekali pandang terus rasa kagum. Dekat belakang rumah tu ada sebuah rumah tamu yang lebih moden, dan tak jauh dari situ berdiri bangsa lama yang dah uzur. Semua ni asalnya milik keluarga Saleh, turun-temurun, waris dari atuk ke ayah ke anak, sampailah akhirnya jatuh kepada tangan Pak Saleh. Masa cerita ni jadi, Pak Saleh dengan isteri dia baru je dapat anak perempuan, dan ada seorang anak lelaki umur lebih kurang 4 tahun lebih muda daripada Nuar. Nuar ni memang rapat dengan keluarga tu. Masa sekolah menengah dulu, dia selalu tolong jaga rumah tu bila keluarga Saleh keluar outstation atau pergi bercuti. Kerja ni memang syok lah untuk budak remaja, dapat duduk rumah besar jauh dari orang dan dapat rasa hidup sorang-sorang dekat tempat sunyi macam tu. Mak ayah Nuar pun tak risau sangat, dia pun dah besar panjang. Ada satu musim cuti tu, keluarga Saleh minta Nuar duduk dekat rumah diorang selama 2 minggu. Minggu pertama macam biasalah, Nuar akan duduk seorang. Masuk minggu kedua, anak lelaki diorang, Amir, akan ada sekali. Walaupun Amir tak jauh beza daripada Nuar, tapi entah kenapa keluarga Saleh nak juga Nuar jaga si Amir ni. Dua-dua okey je lah, sebab memang satu kepala. Petang tu, masa matahari dah condong ke timur, Nuar pun gerak ke ladang tu. Dia lalulah jalan berliku-liku, lintas jambatan yang airnya mengalir perlahan, naik bukit sikit, lepas tu turun sampai ke jambatan terakhir, tembus pula masuk ke hutan kecil. Lepas keluar dari hutan tu, terus terbentang padang luas tak bertepi. Lebih kurang 100 meter je dari situ, nampaklah rumah besar keluarga Saleh berdiri megah dekat tengah ladang tu. Tak kira berapa kali pun Nuar datang ladang tu, setiap kali rumah tu mula